Macam mana proses, macam mana kita nak tukar tayar? Alamak, aku dah kacau. Alright guys, so tadi kita dekat PJ, sekarang ni kita dekat Kepung pula. Dekat Kepung dekat Den Heng motor. Betul. Okay. Kan aku cakap aku nak bagi 10 set tayar. So ini adalah rider yang kedua. Okay bang, saya Okay, tanya, Ya, kenapa boleh. abang nak pakai tayar Zentrax ni bang? Sebab bagi saya tayar ni, saya nak dapatkan kualiti yang baik untuk cuaca yang panas sekarang, dengan musim yang kadang-kadang tak menentu, hujan, panas. Betul betul. And then saya harap tayar ni boleh bagi grip yang terbaik daripada tayar-tayar yang brand lain lah. Okay. So harapan abang memang abang nak yang macam tu lah. Betul. Kualiti baik. Betul. And dia safety lah kan. Betul. Betul. So kalau korang nak tahu macam mana proses, macam mana kita nak tukar tayar, alamak, aku dah kacau. Kalau korang nak tahu feedback siap 5,000 km mileage, aku akan minta feedback daripada rider-rider yang aku tengah pilih. Apa-apa pun, Zentrax, grip padu ride laju, for the local. Ciao. Okay.